Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amnisal Sabila binti Muhammad Taqiyuddin, murid tahun 6 Falcon berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gangsa Melaka yang berada di daerah Alor Gajah Melaka. Alhamdulillah, saya terpilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan pembaca bestari kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Minat yang mendalam dalam mengisi masa lapang dengan membaca membolehkan saya penerima anugerah tokoh nilam tahap 2 tahun 2024. Di sekolah, saya juga seorang pengawas sekolah dan memegang beberapa jawatan penting dalam kelab dan persatuan. Di sekolah, saya juga aktif dalam bidang sukan, khususnya acara lompat tinggi. Saya juga Johan Sukantara bawah 12 tahun dan mewakili sekolah dalam pasukan bola jaring. Pada pendapat saya, buku ini dapat menambah ilmu pengetahuan. Dengan kecintaan, saya berbesar hati dan teruja untuk berkongsi bicara di dalam video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Buku dibaca penuh ceria, menambah ilmu setiap hari. Mari bersama kita bersedia mengelak minda di Bicara Bestari. Novel yang telah saya baca dan saya pilih iaitu Buku Usahawan Cilik Mesin Lumpur Express merupakan sebuah novel inspirasi yang ditulis oleh Syamsuddin Kadir dan Hani Sofia. Diterbitkan oleh PTS Publication. Novel ini membawa tema keusahawanan di peringkat awal dengan menampilkan kisah 3 beradik yang berusaha mencari sumber pendapatan sendiri. Buku ini mengandungi 13 bab dan 109 muka surat. Menariknya, novel ini bermula kisah apabila 3 beradik yang tinggal di bandar berhasrat untuk memperoleh wang saku mereka sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa. Dan mereka mencari idea yang boleh dijadikan perniagaan kecil-kecilan. Dan akhirnya, mereka memilih pemotongan rumput ekspres. Pada mulanya, mereka menghadapi pelbagai cabaran seperti kurangnya kepercayaan daripada ibu bapa serta kesukaran menarik pelanggan. Namun dengan semangat yang tidak mudah mengalah dan kreativiti dalam pemasaran, mereka berjaya menjadikan perniagaan itu semakin berkembang. Selain itu, mereka turut meneroka bidang lain seperti guru tuition sambilan dan pencucian kereta. Tetapi akhirnya, mereka kembali menumpukan kepada perniagaan pemotongan rumput kerana mendapatkan permintaan yang tinggi. Saya pilih buku ini kerana mengiktirkan tema keusahawanan, kerja keras dan daya usaha dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Ia memberikan inspirasi kepada pembaca untuk berani mencuba sesuatu yang baru serta mencari penyelesaian terhadap cabaran yang dihadapi. Antara pengajaran yang diperoleh daripada buku ini ialah 1. Berdikari sejak kecil. 3 beradik ini tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa untuk mendapatkan wang saku. Sebaliknya, mereka berusaha sendiri dengan cara yang sah dan bijak. 2. Kreativiti dalam pemasaran. Mereka mencari peluang yang belum dimanfaatkan oleh orang lain serta mencipta perkhidmatan yang diperlukan dalam komuniti mereka. 3. Cabaran dan kesungguhan. Pelbagai cabaran yang mereka hadapi seperti kepercayaan pelanggan dan persaingan. Ia memerlukan daya kesabaran dan daya tahan. 4. Sokongan keluarga. Walaupun pada awalnya ibu bapa mereka kurang bersetuju, akhirnya mereka akur dan memberi sokongan kepada anak-anak mereka sendiri. Kelebihan buku ini. Buku ini ditulis dalam bahasa yang mudah difahami. Ia juga sesuai untuk golongan remaja dan kanak-kanak yang ingin belajar Selain itu, kisah yang dipaparkan sangat dekat dengan kehidupan sebenar menjadikannya lebih menarik. Gaya penulisan yang santai tetapi penuh makna bukan sahaja menjadikan buku ini bacaan santai, tetapi juga memberikan ilmu keusahawanan yang berguna. Secara keseluruhannya,
Usahawan Cilik Mesin Robot Express merupakan sebuah novel merupakan bacaan yang sangat sesuai untuk golongan remaja dan kanak-kanak yang ingin belajar tentang keusahawanan. Ia bukan sekadar novel biasa, tetapi juga memberikan motivasi dan panduan awal bagi mereka yang bercita-cita menjadi usahawan muda. Pada pendapat saya, buku yang menarik ini akan lebih menarik sekiranya disertakan dengan gambar-gambar yang berwarna-warni serta tulisan yang pelbagai. Menariknya tentang penulis buku ini, Syamsuddin Abdul Kadir ialah seorang penulis dan perunding kewangan yang telah menghasilkan pelbagai buku berkaitan pengurusan kewangan peribadi dan pembangunan diri. Beliau juga dikenali sebagai pengasas dan pengerusi kumpulan Sakura di sebuah syarikat telekomunikasi terkemuka di Malaysia. Salah satu karya beliau yang menonjol ialah buku ini yang ditulis bersama Hani Sofia. Pada pendapat saya, buku yang menarik ini akan lebih menarik sekiranya disertakan dengan gambar-gambar yang berwarna-warni serta tulisan yang pelbagai. Akhir kata, buku ini sangat menarik dan dapat memberikan sumber inspirasi kepada semua pembaca. Anak kecil jual keropok di tepi jalan riang berniaga. Bijak mencari rezeki elok, jadi usahawan sejak usia muda. Rajin menanam sayur di batas, disiram selalu, segar subur. Keusahawanan pasti cerdas, masa depan pasti makmur. Sekian, terima kasih.